Okay, hai, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejaya bersama Wiki Carol. Kali ni kita dah season 2. Tanda-tanda awal tu banyak. Kadang-kadang dia kemurungan dia melampau, macam contoh dia hilang minat atas keseronokan yang dia pernah buat, aktiviti yang dia pernah buat sebelum ini. Tu tanda-tanda awal dia lah. Kadang-kadang dia rasa cepat letih, kadang-kadang dia rasa sesak nafas, lepas tu dia hilang minat lah dengan apa-apa yang dia pernah buat tu. Dia hilang minat macam tu. Fokus dia pun akan hilang. Dan keadaan susah tidur malam pun boleh menjadi salah satu punca juga. Sama juga kadang-kadang bila kita terlampau stres dengan sesuatu benda, kita tengah stres dengan satu benda, banyak fikiran kita. Kadang-kadang walaupun kita tidur, kita rasa macam kita tak ada rehat yang cukup. Sebab apa? Otak tu sentiasa berjalan memikirkan masalah-masalah yang dia perlu hadapi keesokan hari dia. Dia risau tentang apa yang belum berlaku dalam kehidupan dia. Jadi itu pun boleh menyebabkan, bila kita terlampau overthinking, dia akan menyebabkan sukar untuk tidur malam tadi tu. Okey, sepatutnya kalau dah didiagnosis sebagai pesakit mental, okey, dia perlu mengambil ubat ni untuk mengurangkan simptom-simptom yang tadi itulah. Dia perlu. Okay. Dia perlu dapatkan rawatan awal pun. Semula kita akan diagnosis dulu lah. Kita tengok sama ada dia ni apa kita diagnos dia sebagai apa. Maksudnya sebagai MPD ataupun Major Depression Disorder, anxiety, apa simptom-simptom yang dia ada tu. So dari situ kita boleh tahu, okey, orang ni dia ada Major Depression Disorder tahap ni, tahap 1, tahap 2, kan, macam anxiety. So kita boleh diagnose dia dululah, dan perlulah kita memberi dia consultation. Kita tanya dia apa sebab, apa yang trigger yang membuatkan dia berfikiran seperti itu, macam tu. Apa saya pernah 16 tikaman kan, 16 tikaman tu. Banyak tu. Okey, sebab tu saya kata sekarang budak-budak ni sekarang ni banyak terpengaruh kadang-kadang dengan media sosial, dengan game, terutama game yang Roblox tu. Jadi dengan movie-movie, jadi dia rasa benda tu tak salah bagi dia, macam tu. Jadi bila dia orang kata dia dengki dengan kawan-kawan dia atau jealous dengan kawan-kawan dia, dia trigger. Bukan tu saja, bukan pasal kes tikaman, ada juga kebanyakan budak-budak sekolah walaupun berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tetap akan ada masalah itu daripada pengaruh orang luar. Contohnya tadi pergaduhan, tikaman, kan, ataupun benda-benda seksual, kan, benda-benda itulah mempengaruhi mereka. Sebab tu sebagai ibu bapa, kita kena banyak menghindari anak-anak daripada banyak kena monitor anak-anak sekarang, untuk monitor lah cara dia berberilaku sosial tu. Kan. Telefon dia kita kena tengok apa yang dia buat, macam tu, game apa yang dia tengok. Sebab sekarang ni kalau lagi-lagi game, saya pun tak tahu lagi game apa, macam cerita Korea atau apa cerita yang main game dia bunuh tu. Sweet Game tu. Sweet Game tu kan, macam tu kan. Dia terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Jadi benda-benda macam tu kan banyak sekarang ni kan, dekat game Roblox macam tu kan. Jadi ibu bapa kena banyak pantau lah anak-anak daripada segi ni. Dan simptom masalah mental ya, betul. Mungkin budak ni dia kita tak tahu dekat luar dia macam mana, dia trigger dengan apa. Betul. Kan. Sampai datang sekolah dia dah kira dah tahap berani lah. Kalau macam saya, berani, betul. Kan, kalau macam saya tu aku ni dah bawa gunting di sekolah. Dululah kita bikin macam tu kan. Sekarang budak tak kisah dah. Kan, sekarang lagi melawan kan. Sekarang budak pandai melawan. Dan kalau ada pisau dekat tangan dia pun dia tak takut dah. Dia tak macam dulu-dulu kalau kita pisau pun kita takut sentuh. Takut. Sekarang dah tak sentuh. Sorok kan. Sorok. Sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni budak-budak dah lampau berani. Betul. Lepas tu
Entahlah, tapi sekarang kalau ikutkan budak-budak pun memang dah dihambaran. Betul. Sebab tu cara didikan tu kadang-kadang kita kena budak-budak sekarang dia kena banyak gunakan psikologi daripada memarahi. Maksudnya guna psikologi itu bukan tak tegas. Kena tegas lah, kita kena marah. Bagi dia cara dia berfikir. Kalau dia buat benda macam ni, kan, apa yang akan terjadi nanti. Kita kena bagi dia berfikir. Sebab budak sekarang ni dia banyak fikiran dia, kan. Jadi kita kena bagi fikir. Kita tak boleh macam mak dulu kan, bantai dia, pukul dia. Itu lagi teruk dia nanti, lagi kan? akan protes diri dia. Dia akan melakukan benda yang buruk. Budak yang zaman sekarang ni dia memang orang kata sangat-sangat dia punya otak lain. Tu sangat lain. Dia sangat agresif, pemikiran dia sangat lain. Jadi kalau macam doktor kan, doktor pun ada anak-anak doktor kan, kalau marah dia kata jangan tak boleh tahu buat macam ni. Ya, benda ni salah. Jangan buat benda macam ni. Kalau awak buat benda macam ni, apa yang akan terjadi? Nanti polis boleh datang tangkap awak, kan? Ni ibu bapa awak susah, awak malu kat sekolah. Kita kena bagi tahu kat dia secara tegas dan orang kata dengan cara yang soft dan tegas lah. Bukan menggunakan keganasan seperti memukul. Gentle parenting sebab tu kalau bagi saya kita kena ikut juga apa yang bagus kat negara-negara luar ni, kan, in Malaysia. Sebab sekarang ni budak-budak dekat Malaysia ni dah macam tadi dah cakap, dah terlampau kurang ajar, cakap pun dah tak berlapik kan. Jadi bila ada gentle parenting ni, dia lebih bagus lah sebenarnya. Sebab tu kita dalam Malaysia ni sebenarnya kita perlu banyakkan, jangan berfikiran macam orang dulu-dulu. Macam tu. Di Malaysia banyak. Dulu-dulu mak aku tak ada pun macam tu. Macam tu. Dulu-dulu aku ajar anak aku tak ada pun gitu. Macam tu. Kita tak boleh gunakan dulu-dulu tak boleh. Kita kena tengok peredaran zaman. Macam tu. Kan? Contohnya kalau mak-mak kita kan, dulu kau tak ada lasak macam ni, dulu kau tak ada barang macam ni, contoh kan, macam tu kan. Kita tak boleh guna dulu-dulu sebab dulu-dulu is lain, sekarang ni is lain. Peredaran zaman tu banyak kan, dah banyak berbeza-beza. Tahun 2026 ni sangat-sangat berbeza. Kan, jadi dia orang kena faham. Jangan adakan sesuatu perkataan mitos yang membuatkan seseorang itu dia rasa macam, hai, mak aku suka membanding-bandingkan macam adik-beradik kan ramai suka bandingkan. Kakak kau aku ajar elok aje. Tak ada macam tu. Tapi sampai kau lain. Macam tu. Suka membanding-bandingkan macam tu. Bahaya juga kan. Betul, sangat-sangat bahaya sebenarnya. Ya. Ada juga pada didikan keluarga. Kadang-kadang ada keluarga yang terbiar, keluarga yang terbiar, yang langsung tidak tahu tak ambil tahu tentang anak-anak mereka. Jadi budak-budak ni dia melepaskan perasaan dia tu, macam lost dia bukan lost, dia macam mencari sesuatu tu di luar dengan orang-orang luar. Jadi pengaruh-pengaruh luar ni lah yang banyak mengajar dia untuk lebih trigger buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Sebab tak ada pemantauan daripada ibu bapa, tak ada kasih sayang terutama pada ibu bapa. Dia cemburu dengan kawan-kawan yang mendapat perhatian daripada ibu bapa dia, kan, mendapat kasih sayang yang sepatutnya, kan, daripada ibu bapa. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang susah, tapi bila kalau kita ni orang kata susah sekalipun, orang kata cara didikan tu, kasih sayang tu berilah secukupnya, apa yang seadanya. Dan kalau tidak berkemampuan tu, berterus teranglah dengan anak. InsyaAllah nanti kalau ibu ada duit kan, Allah bagi ibu duit, kita beli macam tu kan. So orang kata bagi memahami macam tu. Kalau ada juga kes doktor, pun ada juga orang kata pekerja-pekerja doktor. Sebab doktor ada buat some business juga. Ada pekerja yang umur dah 28 tahun tapi dah tak duduk dengan mak bapak dia. Dia duduk dengan mak angkat dia yang dia kenal. Macam tu. So dia tak tahu apa cerita mak dia pun tak cari dia pun tak cari mak dia. Macam tu. Jadi dia nak kahwin pun dia tak bagi tahu keluarga sendiri, sampai tak ada keluarga untuk bersama dengan dia.
Macam tu. So dari situlah orang kata bila tak ada orang yang tegah, orang kata tak ada orang tua yang tegah yang pantau dia macam tu lah. Jadi mak rempit kan, bersosial dekat kelab kan, berjumpa dengan kawan-kawan yang tak elok, macam tu. Faham. Macam saya lebih suka mendengar dulu luahan diorang. Apa sebenarnya yang membuatkan perasaan-perasaan tu datang dekat pada dia. Mungkin dia ada trauma sebelum ni kan, trauma mungkin kematian anak, kematian suami, atau kematian keluarga-keluarga yang terdekat kan. Apa yang membuat dia trigger benda tu, mungkin pasal duit. So untuk saya suka mendengar dulu, baru saya memberi advice saya tentang benda-benda macam tu kat dia. So dari situ saya memupuk balik semangat dia supaya dia ada satu keyakinan yang nak berubah diri dia untuk makin pulih. Kiranya diorang dah tak boleh kawal mental diorang sendiri lah. Betul, macam tu. Diorang Dia dah tak sedar. halusinasi, dia tak sedar apa dia buat. Sebab sakit mental ni dia banyak dia bukan bukan setakat anxiety atau schizo. Dia ada major depression disorder, dia ada generalized anxiety disorder, dia ada panic disorder, dia ada OCD tahu kan? OCD tu fikiran yang mengganggu berulang-ulang. Maksudnya dia perlu macam ritual yang berulang-ulang. Contoh dia tak boleh dia tak boleh tengok tempat tu kotor sikit. Macam tu kan, dia macam dia tengok mungkin dia akan mencuci tangan dia, nak bersih, dia buat benda tu berkali-kali lah. Tingkah laku berlebihan lah, tingkah laku tu berlebihan macam tu kan. Ada orang dia tak boleh pandang benda ni macam ni, benda tu macam tu kan. Dia akan rasa macam sesuatu kelainan dalam diri dia, macam tu. So kita juga ada macam traumatic stress disorder, PTSD, yang mana mengibau semua trauma lama, flashback. Dia flashback dulu trauma-trauma dia yang lama. Dia selalu bermimpi negeri, dia selalu mengelakkan perkara yang mengingatkan dia trauma. Macam tu. Sebab kita ni trauma ni kan tersimpan di memory bank kita. Jadi memory bank dia tu flashback balik benda-benda trauma tu. Jadi macam tu juga dia pun boleh juga menjadikan dia suka tidur malam, mudah terkejut, mudah marah, macam tu kan. Sentiasa berjaga-jaga sebab dia ada trauma tu. Macam tu kan. Kita ada bipolar disorder juga. Fasa kemurungan seperti sedih, hilang tenaga, hilang minat, fikir untuk bunuh diri. Itu kita panggil bipolar disorder lah. Macam tadi yang goris-goris tu kan, boleh tergolong dalam bipolar disorder juga. Untuk apa? Untuk percubaan membunuh diri dia. Macam tu. Okay. Lepas tu kita ada fasa mania, hypomania. Hypomania ni dia akan jadi, kadang-kadang seseorang tu dia akan jadi terlalu gembira. Dia boleh terlampau excited. Terlampau excited, dia kurang tidur macam tadi kan. Kurang tidur tapi tidak penat. Dia kurang tidur tapi dia tak penat. Dia rasa macam terlampau confident, terlampau yakin diri sangat, banyak bercakap, dia akan ada idea terlampau laju. Ada juga. Kadang-kadang dia berbelanja tu secara berlebihan, dia shopping tu secara berlebihan. Itu kita panggil dia fasa mania, hypomania ataupun hypomania. Okey, faham. Macam saya tentulah macam saya sendiri kan, tentulah saya sentiasa menggunakan teknik-teknik yang saya belajar untuk mengawal emosi saya sendiri. Walaupun dalam setiap perkara, sebelum saya jumpa pesakit ke atau jumpa orang luar ke, saya mengawal dulu emosi saya dulu kan. Tentulah kita sebagai orang Islam, kita mungkin boleh mengamalkan istighfar dulu, kita boleh tarik nafas, buat teknik pernafasan, dan kita boleh rasa macam okey, tak apalah, inilah dugaan kita untuk berawat pesakit tu. Macam tu. So apa pun kita punya target, setiap manusia kan kita kena ada target untuk membuat satu kerja, kan. Jadi target kita untuk mencari rezeki dan juga membantu orang untuk dia lebih pulih. Macam saya, kalau ada pesakit-pesakit yang dah pulih dengan treatment-treatment saya kan, saya rasa macam bersyukur sangat kan. Bersyukur sangat. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Tapi kita dapat kebahagiaan tengok dia sembuh kan, daripada dia teruk dapat dia sembuh kan. Ada pesakit tu datang baru-baru ni, ada pesakit tu dia epilepsi. Epilepsi ni adalah sawan sementara.
Sawan sementara tu dia boleh kena di mana-mana tempat pun. Jadi dia drive, dia kena sawan, melanggar orang, lepas tu jatuh kat dalam toilet. Macam tu. Itu dah bahagian neuro, dia bukan bahagian mental dah ni. Bahagian neuro. Jadi dia datang buat treatment dengan saya lah. Buat treatment dengan saya pun datang dah keadaan lesu, susah tidur malam, makan pun tak boleh, apa semua kurus sangat kan. Lepas beberapa treatment dengan klinik kita, alhamdulillah kan, terus nampak ceria tu. Daripada muka pucat tadi, dia menjadi merah balik. Macam tu. Sebab tu dalam klinik saya ni, saya campurkan semua teknik-teknik yang saya dah belajar. Bukan daripada psychiatrist tadi je kan, tapi banyak lagi teknik-teknik apa untuk memperbetulkan masalah mental ni tadi yang berkaitan dengan otak juga. Pengalaman yang memberi kesan lah. Pengalaman memberi kesan tu taklah sangat kot memberi kesan pada saya. Sebab pesakit-pesakit kalau dekat hospital tu ialah kadang-kadang kalau kita tak dapat rawat dia dengan betul kan, dia tak rawat, kita tak boleh nak gunakan teknik-teknik yang kita belajar kat luar tu di hospital, rasa terkesan jugalah, rasa macam ni kan. Tapi kalau macam kita kat klinik kita tu kan, kita boleh tahu, kita dah tahu dah mana-mana point yang kita nak sentuh dia dulu, ataupun dekat tempat-tempat mana kita nak sentuh dia dulu. Kadang-kadang dia confuse, doktor buka spa ke doktor buka klinik. Macam tu kan. Tapi macam doktor akan pulihkan dulu badan dia. Kan macam doktor kata tadi, orang yang ada sakit mental ni kan sangat berkait rapat dengan masalah kesihatan fizikal. Kan mungkin bahu dia sakit, belakang dia sakit, yang sangat trigger, yang boleh buatkan orang kata fikiran dia tu tak boleh betul sebab benda-benda yang sakit tadi ni kan, atau otot-otot yang baik sakit. Dan kita buatlah urutan stres dulu dengan dia. Banyaklah dia noksis doktor yang buat, dan treatment-treatment yang doktor buat sampai kan dia dapat macam dia tak magic kan. Dia perlu lalui kesakitan juga masa rawatan itu, tapi selepas itu dia boleh tersenyum selepas mendapatkan rawatan tersebut. Macam tu. Memang dah dapat perhatian dah. Sebab terlampau banyak kes-kes yang melibatkan kesihatan mental sebenarnya. So dekat Malaysia ni sekarang ni dah memang mendapat perhatian penuh lah. Daripada dulu, sekarang ni lebih lagi. Faktor yang banyak menyumbang macam doktor tadi lah, mungkin kekeluargaan, perhubungan, ataupun orang kata duit. Duit tu sangat trigger lah. Pasal duit, siapa pun akan stres, akan depress kalau ada masalah kewangan. Lepas tu mungkin orang kata pandangan-pandangan orang luar pun juga boleh memainkan peranan sangat. Sebab tu kita kena, orang kata sebagai manusia ni, kita kena jaga setiap patah perkataan yang kita hendak keluarkan pada seseorang tu. Bukan semua orang yang boleh accept benda-benda yang orang kita cakap. Kadang-kadang mungkin daripada mulut kita sendiri, orang tu dah rasa sangat tekanan. Kita tak tahu pula belakang kita, sebabkan mulut kita tadi, orang tu apa akan berlaku pada dia. Boleh trigger mental dia kan. Ya, betul. Mendapatkan. Ya, lelaki lebih suka. Kenapa? Sebab mereka ada ego dia sendiri. Macam contoh dia baran, kan, dia tak percaya yang dia tu ada masalah kesihatan mental yang perlu dia ambil berat, atau dia ambil perhatian. Macam dia tak macam perempuan. Yang lelaki ini dia tak macam perempuan yang suka meluahkan perasaan dia. Macam lelaki ni kan dia suka simpan dekat dalam diri dia macam tu. Tapi tak ada semua, segelintir saja. Tak semua, segelintir saja. Macam tu. Sebab tu banyak kes-kes yang macam pernah dengar kan, suami cekik isteri kan sampai mati disebabkan terlalu gemuk. Ada keluar media sebabkan terlalu gemuk. Macam tu. Kenapa dia kena macam tu? Kan, kalau dia sedar diri as a suami, kalau dia nak isteri dia kurus, cantik, keluarlah posting. Lagi-lagi untuk isteri yang tak bekerja dan bercakap, komunikasi tu lebih bagus. Ada lelaki yang sangat narsistik, ada orang yang narsistik. Yang sakit mental ni ada juga narsistik. Orang-orang narsistik ni dia tidak akan menyalahkan diri dia akan sentiasa menyalahkan orang lain. Macam tu. Itulah walaupun dah terang-terang narsistik. Ya, walaupun dah terang dia takkan tu.
hubungan narsistik ni sangat bahaya sebenarnya. Jadi kalau bertemu dengan orang yang ada simptom-simptom NPD ni, narsistik ni, mintalah dijauhkan. Macam tu kan. Kadang-kadang dia boleh nampak nice, kadang-kadang dia boleh maki hamun kita, dia boleh memalukan kita kan. Dia boleh, orang kata, bertindak kasar dengan kita, orang narsistik ni. Untuk narsistik tak boleh dibendung kan. Untuk narsistik dia tak ada ubat, yang dia macam personality disorder, dia tak ada ubat untuk membantu dia, kecuali dia sendiri datang untuk dia berubah. Dia sendiri tahu yang dia tu ada ciri-ciri untuk narsistik. Tapi setakat ini kan, memang kalau tanya doktor psikiatri satu, minta dijauhkan dengan pasien-pasien yang ada masalah narsistik ni, sebab dia akan sentiasa betul. Dia akan kalau kita cakap, dia yang akan betul lagi. Macam tu. Dia tak nak pun macam betul lah ansur dengan orang. Dia tak ada empati. Dia tak langsung tak ada empati dalam diri dia. Macam tu. Dia hanya pentingkan diri dia saja. Dia boleh mengeluarkan kata-kata manis kan. Kalau lelaki kan, dia boleh keluar kata manis dengan wanita tu. Bila perempuan tu dah terjerat dengan dia, kan, mulalah dia tunjuk belang dia. Macam tu. Kalau macam tu bahaya doktor? Bahaya jugalah kan, sebab bila kita berhubungan dengan orang yang narsistik, automatically mental kita pun terjejas. Betul, terganggu lah kan. Betul. Silap-silap kita yang mental. Betul. Macam tu. Silap-silap kita yang mental kan. Dia okey je. Betul. Dengan sikap narsistik dia. Dia selamba je. Dia selamba je kan. Tak kisahlah awak nak kenapa, awak sakit pun dia tak kisah. Betul. Awak apa susah pun dia tak kisah. Macam tu. Berlain kan. Kalau kita, contoh kita perempuan, kita bercinta atau perkahwinan kita dengan lelaki tu, selalu suami kita kalau sakit, dia yang paling terrisau sekali. Macam tu. Dia nak sentiasa perempuan dia baik-baik je. Macam tu kan. Tapi dia berbeza dengan orang narsistik. Dia tak kisah perempuan ni sakit ke tak sakit ke, apa semua ke, dia lantak kau kan. Dia janji dia dapat keuntungan. Maksudnya dia perempuan tu mungkin minta duit perempuan tu ke. Macam tu. Kalau anda dalam keadaan yang tak terkawal kan, cubalah ambil masa sekejap, space sekejap untuk memikirkan cara penyelesaian tadi. Kan, jangan macam fikir tak boleh lah kan. Kita kena tenang. Mungkin kita sebagai Islam, kita boleh solat dulu, mengadu ke Allah dulu. Macam tu, untuk orang kata menahan diri kita daripada melakukan sesuatu yang buruk. Okey, faham. Okey, sepanjang jadi doktor ni kan, doktor psikiatris ni, apa pengajaran yang doktor pernah dapat selama 10 tahun ni doktor jadi doktor psikiatri? Pengajaran pengajaran diri saya macam mana sebab saya ni orang tak nampak dulu-dulu. Jadi orang nampak yang saya sekarang. Jadi macam kadang-kadang ada juga, betul ke ni doktor ni? Macam tu. Sebab saya sentiasa matchkan diri saya dengan seseorang. Contohnya, kalau contoh saya pergi kat tempat ni, saya punya karakter lain. Saya buat lain. Kan? Kita tak boleh match kan. Macam saya dengan awak kan. Takkan saya nak buat karakter tua saya, sedangkan awak yang muda kan. Mesti saya buat macam budak-budak juga. Ada macam cara awak bercakap dengan saya. Saya suka tiru karakter diorang supaya saya boleh match. Sebab walaupun kita ni dah berusia kan, tetapi mungkin ada orang yang bawah-bawah kita tu, dia boleh memberi pelajaran. Lagi-lagi dalam bidang bisnes, mungkin dia rasa, doktor kita tak boleh buat macam ni tau, kita kena macam gini. Kadang-kadang kita tak terfikir. Walaupun kita belajar setinggi gunung pun, kita tak terfikir buat benda tu. Tapi bila kalau saya buat diri saya macam doktor yang susah, yang segan, yang orang susah segan nak rapat dengan saya kan, saya tak dapat ilmu-ilmu macam tadi. Jadi kadang-kadang orang cakap, dia ni betul ke doktor macam tu kan. Jadi pengajaran-pengajaran tu banyaklah. Kita pun ada risiko-risiko juga, dan kita pun ada kata-kata yang menyakitkan hati kita, tapi kita anggap macam tu tak apalah kan. Macam tu tak apalah, itu mungkin juga Allah nak bagi. So kita pun nak menjaga penjagaan mental kita juga, kesihatan kita juga. Jadi kadang-kadang benda-benda negatif ni bukan tak nak ambil tahu langsung. Kita tahu kan, macam contoh orang tegur kita kan, orang tegur kita dengar, tapi kita tak nak memikir sangat. Tapi dalam masa yang sama, ada satu time kita tengah rehat, kita fikir, betul juga orang cakap. So kita tak bolehlah berkelakuan yang seperti itu kan. Mungkin kita boleh ubah, sebab sikap manusia ni dia berubah-ubah. Betul. Berubah-ubah. Tapi untuk mengubah manusia, tak ada siapa yang boleh mengubah manusia tu kecuali diri dia sendiri. Jadi bila diri sendiri pun tak nak ubah, susah. Sebab manusia dia sangat boleh berubah. Cuma bila kita dah buat sesuatu tu, dia sebagai macam ni, dia sebagai
buat satu perkara tu, dia dah jadi macam rutin dia tau. Dia jadi tabiat dia buat. Kan macam tu, tabiat dia buat. Bila dia tak buat, dia rasa lain. Betul. Macam tu. Jadi kita ambil time untuk dia berubah. Jadi kita yang nakkan dia berubah ni, kita kena bagi dia masa untuk dia melalui perubahan tu. Okey, untuk nasihat untuk pelajar-pelajar yang masih di bawah umur, masih di bawah umur, jangan rasa diri korang tidak disayangi. Walaupun mungkin ibu bapa tu sibuk bekerja, kurang perhatian, okey. Hanya Allah je tahu kesusahan ibu bapa tu dekat luar yang korang tak nampak, yang korang rasa korang diabaikan oleh mereka. Tapi mana ada ibu bapa yang tak sayangkan anak, kan? Sebabnya ibu yang melahirkan 9 bulan mengandung di dalam perut, confirm lah dia akan sayang untuk anak-anak dia. Mungkin ada ibu bapa yang tak menunjuk kasih sayang tersebut kepada anak-anak dia. Sebab apa? Mungkin ibu bapa ni dia ada kesusahan, stres macam duit, nak jaga anak, nak bayar macam-macam, kan? Dia tak tunjuk rasa kasih sayang tu. Tapi diorang tetap ibu bapa korang yang perlu dihormati, yang perlu pelajar-pelajar ni tadi, ingat setiap perkara apa yang dia nak buat tu, dia kena tengok muka mak ayah dia dulu. Macam doktor selalu nasihatkan anak-anak doktor kata sebelum buat sesuatu, kan, tengok muka mama dulu, ingat muka mama dulu. Macam tu, sebelum buat sesuatu yang buruk atau dipengaruhi oleh kawan-kawan, you kena ingat muka mama dulu, kan. Macam mana keadaan mama kalau tahu you berkelakuan yang tidak baik. Macam tu. Macam saya selalu akan bagi cakap dekat anak-anak saya daripada dulu. Siapa juga anak-anak yang tak buat silap, ada juga anak-anak yang buat silap, kan. Tapi jangan rasa kesalahan korang yang dah terlanjur itu akan menyebabkan dibenci oleh keluarga sendiri. Macam tu. Untuk orang-orang yang dekat luar sana yang ada masalah mental, yang telah didiagnosis sebagai schizophrenia, schizo ataupun bipolar, ada pesakit-pesakit mental yang lain, contoh anxiety, jangan rasa diri korang keseorangan. Mintalah bantuan kepada pakar-pakar yang sebetulnya untuk mengurangkan rasa tekanan tersebut. Jangan terlampau mengikut perasaan sangatlah. Macam tu. Dan jangan rasa diri itu dah tak berguna lagi. Macam tu. Sebab biasanya orang yang dah rasa tak berguna lagi tu, kan, dia rasa tak ada orang yang boleh faham dia, tak ada orang yang boleh sayang dia, tak ada orang yang faham kehendak apa yang dia nak. Jangan ada rasa macam tu. Jangan terlampau overthinking sampai rasa diri dia tak berguna lagi. Dan dia sangat-sangat berguna sebenarnya, dan dia boleh jadi seorang yang berjaya, berjaya seperti orang lain, insyaAllah. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak kerja wikicareer.com.my.